Bismillahirrahmanirrahim. Penurunan wahyu berpihak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Para ulama ilmu Al-Quran yang meriwayatkan asbabun nuzul, sebab-sebab ayat-ayat diturunkan, mencatatkan adanya wahyu yang diturunkan menyokong pandangan Umar radhiyallahu anhu dalam beberapa tindakan dan keputusan. Hal itu menunjukkan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan ketajaman fikiran dan kedalaman ilmu yang terpancar daripada iman yang sebenar dan amalan serta perjuangan yang ikhlas. Mereka mengkaji ilmu Al-Quran. Antara ilmu Quran itu ismu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ilmu Quran banyak, ilmu tajwid, dengung, tak dengung, izhar, ikhfa, idgham dan sebagainya, wakah sini, ini ilmu tajwid. Termasuk ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Mengapa ayat diturunkan, nasikh dan mansukh, banyak ilmu Quran ni. Untuk mendalami mestilah tahu ilmu nahwu, kaedah bahasa Arab, ilmu saraf, kaedah perkataan Arab, ilmu balaghah, berkenaan dengan makna dan tujuan ayat-ayat itu. Banyak ilmu Quran ni. Ilmu kait dengan Quran. Mereka mengkaji ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Didapati beberapa sebab itu dengan sebab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menunjukkan ketajaman fikiran dia, kehebatan ilmu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang pertama ceritanya, Umar radhiyallahu anhu pernah mencadangkan supaya makam Ibrahim alaihi salam, batu Nabi Ibrahim alaihi salam, berpijak ketika membina Kaabah, menjadi tempat bersembahyang kerana keberkatan dan fadilatnya. Sayyidina Umar berpendapat bahawa sembahyang dekat makam Ibrahim besar fadilatnya, doa dimakbulkan. Pandangan Sayyidina Umar, kerana berkat tempat Sayyidina Ibrahim berpijak pada masa membina Kaabah, ada batu tempat dia pijak, ada bekas kaki dia pun. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Tuhan turun ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kalian makam Ibrahim itu tempat sembahyang. Turun ayat Al-Baqarah 125. Tuhan perintah jadikan tempat makam Ibrahim itu tempat yang dipilih untuk sembahyang, kerana fadilatnya besar. Dan sebab itu kalau kita pergi Mekah, pergi buat umrah, semolek baliknya duduk dalam makam Ibrahim. Duduk dalam bahagian itu, kerana tempat itu afdal. Iaitulah tempat kawasan dia ataupun setentangan dengan dia. Allah SWT menjadikan kawasan sekitar makam tersebut mempunyai fadilat yang lebih daripada tempat lain di dalam kawasan Masjid Mekah, dan merupakan antara tempat yang diperkenankan doa, tempat makbul doa, makam Ibrahim. Itu tempat yang dipilih. Sayyidina Umar cadang begitu, dan Allah SWT turunkan ayat membetulkan pandangan Sayyidina Umar. Kedua, Umar tidak senang dengan perangai beberapa orang dalam kalangan mereka yang tidak menghormati rumah Rasulullah SAW, tempat menginap para ummahat al-mu'minin, isteri Nabi SAW. Sayyidina Umar tak senang tengok setengah sahabat-sahabat ni bebas sangat. Pergi rumah Nabi, duduk buah rumah Nabi. Nabi dan isteri dia nak duduk, adalah masa dia dan isteri dia. Pergi buah lama-lama, pergi bebas sangat. Sayyidina Umar tak senang hati, perangai setengah sahabat-sahabat ni, tak senang. Umar jangan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
yadkhulu 'alaikal barru wal fajir falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab. Wahai Rasulullah, ada yang datang itu orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang fasik, yang jahat. Bagaimana kalau disuruh ummahatul mu'minin memakai pakaian hijab? Kena mau kata, orang mari Rasulullah ni macam-macam jenis. Ada perangai molek, perangai wuduh. Bagaimana kalau hijab dindingkan isteri ini dengan pakaian dia dengan tabir dan seumpamanya? Saya dah mau kata. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, tu ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'sinina li hadis inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiy fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana 'indallahi 'azima in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Surah Al-Ahzab yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah Nabi menunggu makanan masak kerana hendak makan bersama, kecuali kalian dijemput untuk menghadiri jamuan, bukan dengan menunggu-nunggu masa sajiannya. Semua sahabat tu nak makan dengan Nabi, tunggu buah lama, Nabi tak jemput pun. Nabi tak jemput pun. Janganlah perangai begitu, tunggu lama-lama pun Nabi kerana nak makan, kecuali kamu dijemput. Tetapi apabila kalian dijemput, maka masuklah pada waktu yang ditetapkan. Kemudian setelah kalian makan, maka hendaklah masing-masing bersurai, dan janganlah duduk bersenang-senang dengan berbual-bual. Sesungguhnya yang demikian itu menyakiti dan menyusahkan Nabi sehingga ia merasa malu hendak menyatakan hal-hal itu kepada kalian. Sedang Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Dan apabila kalian meminta sesuatu yang harus diminta daripada isteri-isteri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari sebalik tabir. Cara yang demikian lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka, dan kalian tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isterinya sesudah ia wafat selama-lamanya. Sesungguhnya segala yang tersebut itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Awasilah keadaan-keadaan kalian, kerana jika kalian nyatakan sesuatu atau kalian sembunyikan dia, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala-galanya. Begitulah juga dengan isteri-isteri dia. Jangan penuh masuk terus, dak salam dulu, dak apa, masuk keadaan tak ada nak tutup aurat dan sebagainya. Masuklah dengan izin, masuk dengan berazab, dengan beradab. Jangan menyakiti Nabi. Sudah makan, tinggal, jangan tunggu lama sangat, duduk sembang panjang-panjang. Jangan begitu. Kamu kena sok isteri Nabi ini diharamkan kamu berkahwin padanya, macam kamu diharam berkahwin dengan ibu sendiri. Sebab itu disebut ummahatul mu'minin, ibu kepada orang yang beriman. Diharamkan orang beriman kahwin isteri Nabi selepas Nabi wafat. Macam haram kahwin dengan ibu sendiri. Rapaknya orang Islam dengan Nabi ini, ibu rohani dari segi rohnya, bapa pada kita dari rohani yang membawa agama pada kita. Turun ayat ni. Ayat ni tepat dengan apa yang Sayyidina Umar minta.
Ni hebat Sayyidina Umar. Tu ayat menyokong. Ketiga, para isteri Rasulullah ialah ibu-ibu kepada orang-orang yang beriman, sehingga diharamkan berkahwin dengan mereka selepas wafatnya Rasulullah. Apabila mendapat berita bahawa ada dalam kalangan ummahatul mukminin yang berani menunjukkan sikap tidak bersopan terhadap Rasulullah SAW, Umar radhiyallahu menegur mereka dengan memberikan amaran, intahaitunna aw la yubaddilanna Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam khairan minkunna. Sama ada kalian berhenti daripada perangai tidak sopan itu, ataupun Allah menukarkan kalian dengan isteri lain kepada Rasulnya yang lebih baik daripada kalian. Marah. Bila didapati ada si Nabi ini kasar dengan Nabi, misal buka-buka dengan Nabi. Biasalah, ini kelemahan orang puan, kasar terhadap Nabi. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar kata, Allah Ta'ala boleh tolakmu bila orang puan lain, jadi isteri Nabi. Allah Ta'ala boleh sentuhkan, jangan tunjuk sombong. Kasar pada Rasulullah. Salah seorang daripada kalangan mereka menjawab kepada Umar radhiyallahu anhu, sallallahu jawab. Yang jawab kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ama fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ya'izu nisa'ahu hatta ta'izahunna anta. Wahai Umar, biarlah Rasulullah sendiri yang memberikan nasihat, bukannya kamu. Biar Nabi sendirilah nasihat bini dia, jangan mau pula pandai-pandai. Isi Nabi jawab Sayyidina Umar. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, asa rabbuhu in tallaqahunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Surat Tahrim. Tu ayat menyokong Sayyidina Umar. Itu firman Allah Ta'ala. Boleh jadi jika Nabi menceraikan kalian, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kalian, yang menurut perintah, yang ikhlas, imannya yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, meliputi yang janda dan yang anak dara. Tuhan boleh tentukan. Kalau Allah Ta'ala nak buat amu ni, Tuhan ganti isteri-isteri lain yang lebih baik daripada kamu. Tu ayat Quran tu membetulkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah bukti bahawa Sayyidina Umar ni dipandang mulia oleh Allah Ta'ala. Keempat, apabila Rasulullah SAW pergi untuk menyembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay, iaitu pemimpin munafik yang terkenal, dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mendedahkan kejahatannya, Umar radhiyallahu anhu dengan berani berdiri di hadapan Rasulullah SAW bagi menegurnya dan berkata, ya Rasulullah, a'ala aduwillahi Abdullah bin Ubay al-qail yauma kada wa kada. Bila Nabi nak pergi semayang mayat Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, Sayyidina Umar pitah depan, beri depan Nabi. Nabi negeri semayang ni kerana anak dia baik, anak dia beriman sungguh, kerana nak jaga hati anak dia ni. Bila Abdullah bin Ubay mati, anak dia minta baju Nabi nak buat kapang ayah dia, kerana anak dia tahu ayah dia ni kepala munafik. Tu ayat Quran. Mudah-mudahan dengan berkat baju Nabi tu selamatlah ayah dia. Nabi beri baju. Dua ayat akan begitu. Nabi nak pergi semayang, anak dia jepuk. Sayyidina Umar diri depan Nabi. Ya Rasulullah, a'ala aduwillahi Abdullah bin Ubay al-qail yauma kada wa kada. Adakah orang macam ni Rasulullah nak pergi semayang jenazah dia? Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, akhir ani ya Umar, inni qad khuyyirtu fakhtartu qad qila li.
Biar aku memilih cara sendiri, wahai Umar. Allah berfirman kepadaku, biar aku pilih sendiri, wahai Umar. Allah berfirman kepada aku, tu ayat, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum la ayatin falan yaghfir Allahu lahum. Orang-orang munafik itu sama sahaja engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun bagi mereka. Jika engkau, wahai Muhammad, meminta ampun bagi mereka 70 kali sekalipun, maka Allah tidak sekali-kali mengampunkan mereka. Itu ayat, wahai Muhammad. Kalau mau istighfar pada orang munafik ni, Muhammad, doa Nabi dia makbul oleh Allah. Tetapi kalau doa untuk orang munafik, Tuhan tak tunaikan. Walaupun kamu doa istighfar 70 kali untuk orang munafik. Rasulullah meneruskan sabdanya, "Lau a'lamu anni lau zidtu ala sab'ina ghufira lahu lazidtu." Nabi kata, sekiranya aku mengetahui Allah mengampuninya kalau beristighfar untuknya lebih dari 70 kali, nescaya aku melakukannya. Nabi kata. Tuhan kata, kalau istighfar 7 kali, Tuhan tak terima untuk Allah baik. Kalau Tuhan terima lebih pada 7 kali, aku akan tunai lebih pada 7 kali. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa dia. Nabi kata Sayyidina Umar, seterusnya Rasulullah mengiringi jenazahnya sehingga dikebumikan dan berdiri di sisi kuburnya sehingga selesai. Nabi ini sampai kubur, lebih baik ni. Sampai kubur, berdiri dekat kubur, berdiri di atas kubur, berdoa untuk dia. Setelah beredar, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Lepas itu ayat Quran. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu sembahyangkan seorang pun yang mati daripada orang-orang munafik itu selama-lamanya, dan janganlah kamu berada di tepi kuburnya, kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik, keadaan durhaka dan jahat. Tunggu ayat. Larang Nabi semayang dan pergi kat kubur orang munafik. Tunggu ayat. Membetulkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejak diturunkan ayat ini, Rasulullah SAW tidak menyembahyangkan jenazah yang diketahui merupakan dalam kalangan munafik. Namun Rasulullah SAW tidak memberitahu kepada Umar siapakah munafik yang diketahuinya. Maka Umar merhati terlebih dahulu sama ada jenazah itu disembahyangkan Rasulullah SAW atau tidak. Sayyidina Umar tengok bila ada orang mati, Nabi pergi tak? Kalau Nabi pergi, baru dia pergi sembahyang. Kalau Nabi tak pergi, dia tak pergi sembahyang jenazah itu. Sama ada dia munafik ataupun kerana hal yang lain. Tengok. Bila Nabi wafat, nak macam mana? Hanya Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu yang beritahu oleh Rasulullah mengenai senarai orang munafik itu. Maka Umar dia bertanyakan Huzaifah, adakah dirinya termasuk dalam senarai. Seterusnya setelah wafat Rasulullah, Umar akan memerhati Huzaifah radhiyallahu terlebih dahulu sebelum menyembahyangkan jenazah. Oleh kerana senarai munafik ni Nabi tak beritahu pada siapa, kecuali pada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah Nabi beritahu. Sayyidina Umar Nabi tak beritahu. Pasal apa? Kalau beritahu dia nyangkutik seorang-seorang, ini bahaya. Nyangkutik seorang-seorang, ini bahaya. Jadi Huzaifah Nabi beritahulah. Bila Nabi wafat, Sayyidina Umar tengok, bila ada orang mati, Huzaifah pergi semayang ada. Bila Huzaifah pergi semayang, baru dia pergi semayang. Kalau Huzaifah tak pergi, dia tak pergi semayang, orang munafik ini. Tetapi dari hukumnya, fardu kifayah kena buat juga. Dari segi Islamnya, bila seorang tu dia munafik, itu di Allah Ta'ala. Kita tak tahu.
Tapi fardu kifayah kena ada orang pergi sembahyang. Kerana dia ni zahirnya Islam. Hakikatnya serah pada Allah Ta'ala. Itu tunaikan wajib kifayah. Tapi Nabi dia tak pergi. Nabi tak pergi. Orang lain yang pergi sembahyangnya. Tunai fardu kifayah itu. Wallahu a'lam.